Ramai pesara akan jatuh miskin selepas 10 tahun. Kenapa? Jika tuan-puan pesara kerajaan atau dengan KWSP, walaupun tuan-puan mendapat kenaikan pencen dan dividen KWSP sekitar 2 ke 5% setahun, dengan kiraan kadar inflasi secara purata 2.15% setahun, nilai simpanan tuan-puan berkurangan sekitar 19.1% selepas 10 tahun. Kenaikan harga barang dan perkhidmatan akan meningkatkan kos sara hidup. Bermakna, dalam masa 10 tahun, kos sara hidup sudah jauh berbeza dari sudut kuasa membeli. Ramai pesara mungkin tidak mampu untuk bertahan dengan pencen mereka. Duit pencen dan simpanan KWSP akan jatuh nilai bersama dengan inflasi. Berbeza dengan pesara yang menyimpan simpanan pesaraan dalam bentuk emas, mereka dapat hidup dengan lebih selesa sepanjang zaman pesaraan mereka. Dan antara fungsi emas, ia mengekalkan kuasa beli tidak kira hidup di zaman mana sekalipun. Sebab kenaikan harga emas selari dengan inflasi. Harga barang naik, harga emas juga turut naik bersama. Jadi rancang pesaraan tuan-puan sebaiknya dan simpan sebahagian simpanan pesaraan yang tuan-puan tidak gunakan dalam tempoh lebih dari 2 tahun dalam bentuk emas. Bagi yang berminat untuk menyimpan dalam bentuk gold bar dan Dina Public Gold, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.